Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menadi ilmu, amalan membaca. Salam Malaysia Madani. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak kata aforisma Melayu, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, izinkan saya untuk kenalkan diri. Nama diberi Uswatun Hasanah binti Muhammad Farid. Saya berusia 17 tahun dan bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Pelindung Kuantan Pahang. Kod sekolah saya ialah CEA 4094. Antara pencapaian yang telah saya kecapi di sekolah menengah ialah saya telah menyertai pertandingan bicara buku peringkat daerah, peringkat negeri Pahang. Saya juga telah menyertai pertandingan pemilihan tokoh nilam peringkat daerah. Saya telah menerima anugerah nilam 5 bintang. Selain itu, saya juga telah menyertai pertandingan hafazan pada tahun 2023 dan 2024. Saya juga menyertai pertandingan menulis esei pada tahun 2024. Sejak diri mengenal huruf, bergenggam semangat menghafal surah. Sejak diri semakin bertaaruf, Al-Quran penghubung aku dan Allah. Pada hari ini, ingin saya kongsikan sebuah buku yang bertajuk For the Quran. Buku ini merupakan hasil nukilan Ustaz Muhammad Azli bin Abdullah Al-Hafiz dan diterbitkan oleh syarikat penerbitan Nur Al-Hikmah Group Sendian Berhad pada tahun 2021. Buku yang mengandungi 350 halaman ini syarat dengan ilmu, pengajaran dan panduan daripada kitab Allah. Buku ini merupakan nota tadabbur yang amat mudah untuk difahami oleh mana-mana lapisan masyarakat. Setiap bab dalam buku ini memperincikan setiap juzuk dalam Al-Quran. Dalam masa 30 hari sahaja, kita dapat mendalami isi Al-Quran. Setiap surah dalam buku ini juga dikemukakan jumlah ayat, kalimah dan huruf. Buku ini bukan sekadar menceritakan tentang kisah yang terdapat dalam Al-Quran dan hukum hakamnya. Malahan, diselitkan juga ayat Al-Quran dan hadis dan disertakan gambar-gambar yang menarik. Selesai perjalanan 30 hari di dalam alam Quran ini, sudah tentu banyak ilmu yang kita perolehi. Dengan dapatan itu, kita haruslah berkongsi dengan orang lain agar mereka dapat sama-sama menikmati perjalanan 30 hari yang penuh dengan pengajaran. Semoga perjalanan yang kecil ini dapat menjadi perjalanan yang lebih jauh dan lebih besar. Untuk mendalami Al-Quran bukanlah sesuatu perkara yang sangat mudah dan memerlukan masa yang amat panjang. Cukuplah perjalanan kecil ini membawa panduan kepada kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa dan seterusnya menjadikan Al-Quran ini sebagai syafaat untuk kita di akhirat kelak. Bahagian daripada kita pernah mengembara ke luar negara, tetapi pernahkah kita mengembara ke dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran yang dipenuhi dengan 6,236 ayat ini. Mari sama-sama kita renungkan. Hinggap di pohon mencari bunga, indah bunga, berseri warna. Al-Quran jangan sekadar dibaca, tunaikan juga ayat perintahnya. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.